Projek rumah kedai ala-ala tahun 90-an hari ke-6. Untuk hari ke-6, kita punya tim memang terbaik. Datang awal, pukul 10.30 pagi dah tunjuk muka, tapi start kerja pukul 12.30 hari. Untuk hari ke-6, kita punya proses pemasangan lantai. Untuk proses pemasangan lantai, mengambil masa lebih kurang 2.5 jam untuk siap sepenuhnya. Walaupun kita start kerja pada pukul 12.30 hari, tapi kita punya keinginan pada hari ni memang betul-betul nak siapkan pelantaian sepenuhnya. 2 kali paku, sekali minum air. 2 kali paku, sekali sakok. Memang confirm siap lah pelantaian pada hari ni. Dua jam setengah telah pun berlalu, maka siaplah kita punya pelantaian sepenuhnya. Diorang ingat siap pelantaian tu dah boleh balik. Aku tambah lagi kerja pemasangan dinding belakang. Jadi kita buat pemotongan kayu untuk pemasangan dinding belah belakang pula. Untuk pemasangan dinding kayu kali ni memang betul-betul laju. Diorang punya kerja tak rehat langsung, melainkan drill paku sampailah dinding kayu tu penuh sepenuh-penuhnya. Memang terbaiklah kita orang punya tim untuk hari ke-6. Untuk hari ke-7, besok pagi, insya-Allah kita akan start kerja pukul 7 pagi. Untuk hari ini cukup di sini saja projek rumah kedai ala-ala tahun 90-an. Terima kasih kerana menonton.